Korang tahu dah kan, pergi Genting Highland dah mula dikenakan charge tol kan. Sebelum ni kita dengar benda tu tengah dibina palang dan sebagainya. Dan berita sebenarnya berita lama 28 Mei yang lalu dah keluarkan pun berapakah charge bagi sekian kategori orang kata kenderaan yang akan menyusuri kawasan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi untuk saja simak. Aku nak baca artikel daripada Sinar Harian dan sini detail dia ada dekat sini. Jom kita baca. Okey, berita 28 Mei mana pengguna jalan Genting Highland dikenakan cas tol ataupun cas laluan bermula hari 28 itu susulan pelaksanaan kutipan cas oleh syarikat pengendali Jalan Lingkaran Cekap Sdn Bhd. LCSB dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan cas itu akan dibuat dalam dua fasa melibatkan semua pengguna jalan yang dibenarkan kecuali kategori tertentu yang dikecualikan. Menurut kenyataan itu, kutipan cas akan bermula di dua lokasi iaitu laluan masuk Genting Highland di Genting Sepah dan laluan masuk Gotong Jalan di Bulatan Gotong Jaya. Bagi kenderaan kelas 1 iaitu kereta dan van, cas dikenakan ialah RM5 bagi setiap kemasukan. Manakala kenderaan kelas 2 iaitu lori sederhana pula dikenakan cas RM15. Kelas ketiga lori berat RM25, kelas keempat teksi RM3.30 dan kelas kelima bas dikenakan cas RM5 menurut kenyataan itu. Tambah LCSB, kenderaan kelas 2, 3 dan 4 dan 5 diwajibkan memasuki laluan melalui lorong khas atau menggunakan sistem pengecaman plat nombor. Dalam pada itu, syarikat pengendali jalan itu memaklumkan motosikal dan kenderaan kecemasan diberikan pengecualian tanpa memerlukan pendaftaran. Selain itu, kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bertugas di beberapa institusi kerajaan di Genting Highland turut dikecualikan dengan syarat berdaftar dan menggunakan laluan LPR atau lorong khas. Institusi terlibat termasuklah Sekolah Kebangsaan SK Sri Layang, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Layang dan Institusi Aminuddin Baki, Balai Polis Genting Highland, Balai Polis Gotong Jaya, Balai Bomba dan Penyelamat Genting Highland ujarnya. LCSB berkata pengecualian turut diberikan kepada Klinik Desa Sri Layang, Pejabat Daerah Kecil Genting Highland, Pejabat Daerah dan Tanah Bentung, Pejabat Cawangan Majlis Pembadaran Bentung, Cawangan Genting Highland serta Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK Negeri Pahang, Cawangan Genting Highlands. Berkuasa 28 Jun 2026, LCSB akan mendaftarkan sehingga 2 kenderaan kelas 1 kenderaan berdaftar bagi penduduk tetap Genting Highland yang layak di bawah skim kadar keutamaan ataupun PAS bermusim. Menurutnya, penduduk tetap yang berdaftar di bawah skim kadar keutamaan akan menikmati kadar 10% lebih rendah daripada kadar biasa bagi setiap kemasukan menggunakan lorong LPR atau lorong khas. Tambah kenyataan itu, PAS bermusim selama 6 bulan pula membolehkan pemegang menikmati kemasukan tanpa had ke jalan Genting Highland sepanjang tempoh sah laku. Pengecualian dan kadar keutamaan akan disemak secara berkala bagi memastikan kesesuaian berterusan serta mencerminkan perubahan operasi atau dasar tambah LCSB. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kategori kenderaan, prosedur pendaftaran dan skim PAS bermusim menerusi laman web rasmi LCSB. So, itu saja perkongsian yang aku nak share dengan korang dengan membaca. Ini boleh dikatakan channel barulah, Saji Baca. Komen saja ruangan komen di bawah. Apa kata korang? Aku Faizwan. Assalamualaikum.